Bismillah. Tekstur dia lembut dia. Ini kali pertama saya makan ketam puas. Belum pernah makan king crab Alaska. Tapi kadang-kadang kalau awak ada perasan bang, kalau orang ada jual ketam yang seekor tu, itu Chilean tau. Dia ada dua jenis, bentuk hampir sama. Chilean dengan Alaska lain sama. Ketam yang lain Tapi nampak macam sama. hampir sama, kualiti dia sama. Macam kita makan durian kampung dengan durian musangking. Musangking, dia ni kira musangking. Okey, kita nak tengok abang Fikri kita makan. Bismillah. Bismillah. Okey, ni daging dia cantik abang. Kalau abang biasa makan stik ketam, dia seakan-akan, tapi dia punya rasa ni betul-betul punya ketam. Susah nak cakap. Boleh close up sikit tak tengok isi dia? Tu. Bismillah. Okey bang, kita nak tengok abang ambil, abang makan. Fikri Ibrahim makan king crab. Tu dia. Bismillah. Panas lagi jaga okey. Ini lawan ubat dia. Ni ubat dia. Cicah, garlic kuning. Bismillah. Tekstur dia lembut dia. Ini kali pertama saya makan ketam puas. Kalau biasa nak keluarkan isi penat. Makan tulang banyak berisi. Lembut bang lembut bang. Ada orang, itu hari saya punya customer makan keluar air mata bang. Dia cakap lain macam. Ada tak orang order ni je dah nasi? Setakat ni ada, tapi kadang-kadang ada yang order tu dia sanggup tinggalkan nasi. Dia nak kenyang ni dulu. Betul lah. Tapi awak jangan tak makan nasi saya. Nanti kita marah dia. Nama kedai nasi lemak tapi tak nak makan nasi lemak. Mana boleh. Okey bang, terima kasih, selamat menjamu sehat. Fikir bagi. Memang susah nak habis sekarang ni. Ni kita bagi Omar dia. Ni ambil semua kak. Bismillah. Pusing depan sikit. Tu. Orang rumahnya. Ini kan bang kan, sampai ke hujung ada isi ni. Sampai ke hujung isi dia penuh. Nanti saya kopi biar senang awak nak makan. Baik. Tapi selalu banyak order. Banyak abang ni. Ini sekarang dah kira jadi hot menu Sama level dengan lobster ke atau lobster? Ini lagi banyak sekarang. Pasal yang ni 3 kaki kita jual insya-Allah termurah bang, 498. 3 kaki. 3 kaki, dia ada 4 kaki tapi tak habis Kalau ni wagyu ini kira level wagyu Okey, terima kasih guys. Saya doakan korang satu hari ada rezeki dapat makan king crab. Macam abang ni lah, macam abang. Ni isi ini